Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mawdu' khutbah pada hari ini ialah lepas Ramadan dah kita nak jadi siapa. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan lahus syukru wath thana'ul ولا يجعلنا من أهل الغفر والخسران ويقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجعلنا من عباده أهل الإحسان ولا يجعلنا ممن عرفه في رمضان ثم عصاه بعدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الرحمن المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق من الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, sidang Jumaat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Tak kira kata kita duk sore kita ataupun duk cara ramai-ramai, insya-Allah kita mai bertakwa kepada Allah. Dan begitu juga jangan lupa satu perkara lagi sebagai nanti kita orang Islam ialah bersyukur kepada Allah
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah ayat kalau kita masih syukur kepada Allah, Allah tambah. Orang kufur banyak daripada orang Islam, tapi Tuhan mai pilih. Alhamdulillah, kapan kita ni orang Islam lakah? Alhamdulillah. Dan begitu juga daripada orang Islam ni, hok dok mabuk banyak lagi, hok dok tak masuk masjid banyak lagi. Kita Tuhan pilih kita daripada orang Islam yang beriman. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah dan nikmat-nikmat lain lagi. Dan satu daripada nikmat ialah nikmat sihat dan sempurna dalam bulan Ramadan yang terlepas. Tapi ini hari ini jadi hari yang kalau kira bulan Syawal sebelah nak masuk belah akhir, 10 akhir Syawal dah. Maka tak ada peluang dah hari kita nak kecek Ramadan ni sebagai boleh jadi kecek Ramadan sultan dah. Supaya nak tencai saya sendiri orang baca khutbah dan begitu juga for kita semua, kita ingat atau Ramadan lepas dah. Tetapi hak sungguhnya ciwitkan ibadah kita baru betul lepas ada Ramadan. Ini adalah kita nak sakit cai, tencai orang baca sendiri dan begitu juga Alhamdulillah. Maka di sini kita kena tanya masing-masing, kata lepas Ramadan saat itu kita duduk sepotolo belum Ramadan ke, ataupun kita duduk semasa Ramadan tu lebih kurang tu, ataupun kita lagu mana berubah tak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah ayat, boleh ada ayat ni kita baca dengar sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surah Al-Hijr ayat ke-99. Hendaklah kamu wahai orang Islam semua wa'bud rabbak, sembahlah Allah SWT Tuhan kau hatta ya'tiyakal yakin, sehingga yakin mari, iaitu yakin sini al-maut, iaitu mati. Kita kena ibadat kepada Allah sehingga kita mati. Bukanlah kata bulan Ramadan ibadat, lepas dari Ramadan tak ibadat. Tak. Kena ibadat kepada Allah seumur. Tak kira boleh apa-apa dah. Alhamdulillah. Di sinilah kalau kita tengok, alhamdulillah. Bulan Ramadan sungguhnya bukanlah Ramadan habis mana kata ibadat kita habis. Tak. Tapi Ramadan adalah bulan tu yang panggil muqaddimah. Muqaddimah ni disebut 6. Tetapi hak sungguhnya lepas ada Ramadan tu hak sungguh. Baru kita cai cerit. Kita guna untuk sebelah bulan lagi. La ilaha illallah. Di sinilah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia ada hati orang ni supaya cuming. Hati orang. Cuming yang dulu bukan cuming yang baru ni. Cumi Nabi dulu tu dia buat dengan besi temaga waktu tu ya, besi temaga. Jadi jenis besi. Untuk nak suluh dia zaman dulu Lepas tu dia ada karat. Dia ada karat, dia ada kabu dah. Jadi Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah kata, jadi apabila cumi satu dia kelabu, dia karat, kita kena sapu. Dan begitu juga hati kita yang ada kelabu. Hati kita pun yang ada hari hak kelabu, hari mudmun. Sinilah kita kena sapuh, kena bersih dia dengan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ingat kepada Allah seumur dah. Bukanlah kata ingat tahun Ramadan ni, ingat tak? Oh, sejik penuh Ramadan ni. Pelik juga. Mari sejik penuh mulai Ramadan. Tapi lepas ada Ramadan tu kuih. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Dan begitu juga. Dan di sinilah Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri sani Ibn Qayyim. Al-Hasan Al-Basri kata sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Iaitu kita nak tengok kata Tuhan nak balas kita benda molek dak lepas Ramadan, kita kena tengok kata lepas Ramadan ni dia buat molek dak. Al-hasanatu ba'daha. Nak cek boleh ni. Makna kata ke apa? Makna kata kalau kita nak tengok kata ya ni jaya dak Ramadan ya. Kita tengok dia lepas Ramadan tu jaya dak. Kita kena tengok di situ. Satu daripada kau sangkit lah. Mungkinlah kata semua macam tu kadang-kadang tak ada juga. Tapi satu daripada kau sangkit kata Tuhan timur Ramadan ya dak tu,
tengok atau ya jurus dok lepas Ramadan tu. La ilaha illallah. Jadi kalau lepas Ramadan ni kita dok maya lagi, alhamdulillah. Kita dok baca Quran lagi, ada buka lagi Quran ni, alhamdulillah. Kalau kita rasa nak buat benda jahat, kita dah tak boleh benda jahat. Supaya aku puasa dah, aku tak boleh. Alhamdulillah. Sebab ini adalah sanjankan tak rakak Ramadan kita. Allah nak timur Ramadan kita macam ni. Dan begitu juga hak nak pesan kepada kita juga, kita jangan jadi hamba bulan Ramadan, tapi kita kena jadi hamba Tuhan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita jadi hamba Allah, sujud wah ibadat. Di sinilah Ibn Rajab Al-Hambali kata, la takun abdu Ramadan. Jadi kita jangan jadi hamba bulan Ramadan, tapi kita kena jadi walakin kun abdu rabbi Ramadan. Tapi kita kena jadi hamba Tuhan hak bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan kita buat, tapi kita lupa Tuhan hak bulan Ramadan, iaitu Allah SWT. Bulan Ramadan kita kuat, alhamdulillah. Ada apa? Lepas pada Ramadan, insya-Allah kita kena kuat juga. Walaupun kurang sikit pada Ramadan tak apa, tapi kena buat. La ilaha illallah. Di sinilah tuan sedik kita kepada yang keempat ni lah, iaitu kunci nak tahu kata kita buat tak buat ni, dia duduk di kunci ni, iaitu apa? Istiqamah. Istiqamah mana kata apa? Kita buat sama-sama. Sabit itulah kita satu daripada alamatnya di Ramadan kita timur kita istiqamah. Kita buat sama-sama. Di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal dan sebaik-baik amalan yang Tuhan kasih ialah adwamuha, buat sama, wa in qal, walaupun sikit tak apa. Kita sedekah banyak bulan Ramadan, tapi bulan lepas Ramadan kita buat juga sedekah sikit lah, sikit kurang sikit pada tu tak apa. Tapi kita buat sama. Mayat kunci untuk bawa kita lepas pada Ramadan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu hadis rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih lah. Dan begitu juga Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kenal lah kan dah. Imam Nawawi ayatlah al-qalim da'in khairun minal katsir al-munqati'. Dan dalam syarah sahih Muslim, Imam Nawawi ayatlah buat sikit tapi buat seumur lebih baik daripada kita buat banyak pada bulan Ramadan, betul kerap utuh. Pahala tu tak ada apa. La ilaha illallah. Tak sah. Baik kita buat sikit, kita buat semua. Buat sikit, buat semua. Tak sedekah je. InsyaAllah dah. Kalau kita buat macam tu, insyaAllah kita kena buat tanda. Lepas tu yang kita wadu, insyaAllah dah. La ilaha illallah. Yang kelima, jangan kita buat kena amalan kita. Kita buat molek dah kan, bulan Ramadan tu. Kita buat belakang dah. Kamar dia kita tak buat apa. Sutai kita buat sah pada bati sekarang ni. Di sini ni Tuhan banding kepada kita. Tuhan banding kepada sahabat. Tuhan banding kepada Nabi. Sebab Nabi dia ceritakan ni sungguh di Mekah. Gapo dia ayat ni? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu كالتي نقضت غزلها 92. Kata dia, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'da quwwatin ankatha. Jadi jangan Tuhan ayat tu, jangan fakmung saat itu serupa dengan orang perempuan yang yo tat pia, yo tat orang panggil. Yo kalau orang dulu sebab piyah dulu yo tat yo tat dengan mai prom piyah tu. Yo tat ataupun baju tat mai prom kan. Yo buat molek dah boleh pakai dah. Maka apabila sudah molek, yo buat kena, yo cabut. Taruh bucu tu jadi cabut. Jadi free kosong. Hak buat molek dah boleh pakai apa sejak dah comel loten dah. Maka yo buat tu. Tu Tuhan nak banding dengan orang gila di Mekah, orang perempuan gila seorang.
Jadi orang perempuan gila ni, maaf lah, yo orang gila sungguhlah sampai kena ayat ni. Jadi orang perempuan yang gila tu selah baju ataupun selah pakai je, maka yo wear pucuk tu, wear orang panggil wear pucuk yo. Acur semula. Dia jangan mula back to dah kita. Jadi bulan Ramadan wak mula. Lepas ada Ramadan pucuk wak hacur. Bulan Ramadan lepas pula wak mula. Jadi duk orang samdel, tok tulur. Sabit itulah Tuhan lagi. La ilaha illallah. Di sinilah Ibn Katsir kata hadza mislu man naqada ahdihi ba'da tauhidha. Supaya juga Ibn Katsir ayat tu supaya orang dia janji dengan Allah, dia janji kata ya Allah tak sewa dah, aku nak taubat dah. Apa dia? Sudah ada ya taubat dah, buat pula. Hari Ramadan dah. Ni haji nak masuk pula. Sedar boleh dah lah. InsyaAllah dah. Dan mari kita ambil sikit lagi iaitu hasalah. Lepas Ramadan fak salah ni. Tak kira sahabat tabi'in dan fak salah. Kita nak turut salah tu dah rakyat. Kita nak turut salaf tu. Turut sungguh dah. Yo duk back no. Kita nak ambil tu ayah. Yo banyak tu ayah ni. Kita ambil tu ayah 2-3 kali lagi. 2-3 kali lagi. Satu daripadanya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kaya kata kunu likubulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Sayyidina Ali pesan kepada rakyat-rakyat dia. Dia kata fak demo semua ni doa kepada Allah lebih banyak lah. Doa itu hatimu lebih pada kita buat amal pada bulan Ramadan. Salah ni. Kita kena doa supaya lagi dah sampai itulah bukan Sayyidina Ali saja, orang lain Al-Hasan Basri pun kayak ni. Jadi Hasan Al-Basri tu yang disong pada kita ni. Hasan Basri ni atau salah dulu tu ni boleh belum masuk Ramadan tu ya doa dah. Ni boleh Ramadan tu ya doa dah. Allahumma taqabbal minna tu. Orang panggil Allahumma ballighna Ramadan. Lepas pada Ramadan pek suta ya. Lepas pada Ramadan sana itu ya doa pula dah. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah timu amal-amal. Patu belum ada tu Allahumma ballighna Ramadan. Duk musim. Jadi ni boleh hak lek depan, ni boleh pakai bulan Ramadan ni, jadi mai ke yo dengan Ramadan tu. Kecek bulan Ramadan. Tapi demo ni la ilaha illallah. Setahun hak demo tu bulan Ramadan sampai dia panggil ibadat yang kuat, sampai ya ahli syurga paling. Kita nak ahli syurga, kita nak syurga aja. Tapi wala amale malah kurang. Kata ustaz dirilah ayat ni. Kita nak syurga, ya Allah wilah syurga pada aku, tapi amale kurang. Ramadan mari pun kadang-kadang kurang lagi. Lepas Ramadan tak tahu bagaimana. La ilaha illallah. Al-Hasan Basri kata orang mukmin sungguhnya orang mukmin setara, orang mukmin sungguh tu ialah orang yang hipung dak ihsan mukmin. Ya buat molek sekali, lepas tu dia takut kata Tuhan tak terima, makna kata dia doa Tuhan terima. Tetapi wal munafik jamu isaah wa amanah. Tapi orang munafik tu ialah buat main-main, buat lepas-lepas, buat malah-malah. Tapi dia mancai kata Tuhan terima. Ni la ilaha illallah. Fanga munafik. Piyo kaya ni. Tengok kali lagi. Hasan Basri. Hasan Basri ni ialah anak hak isteri Nabi pera terbiah, bukan anak ya, anak hak pera ya. La ilaha illallah. Isteri Nabi aja Hasan Basri ni orang yang terbiah. Dan begitu juga yo raya kepada kita kata orang munafik ni yo rasa pancai tu yang kata Tuhan buat mana ya, buat baik udo-udo bapa lepas orang panggil paci roindah ya wala ibadat kita ni, tapi yo mancai kata Tuhan nak terima. Tu tak boleh. Kita
depan di ni lah supaya salah dulu. Dan subtai sungguh dan orang panggil Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri saat itu talak ciwik ya ni tu walau lepas Ramadan, walau dak jadi Ramadan, fanga yo supo ngau boleh Ramadan. Yo puasa banyak, ibadat banyak dan seterusnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul basir. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Alhamdulillah, Ibn Rajab Al-Hanbali kata bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejahat-jahat manusia ialah orang yang tak kenal Tuhan melainkan pada hari bulan Ramadan saja ya. Tak ada kenal Tuhan mereka pada bulan Ramadan saja adalah ya. Ibn Rajab kata orang ni adalah orang yang jahat benar. Jahat benar. La ilaha illallah. Tak ada bagi kita insya-Allah dah. Tak ada. Jangan kita lama saja, kita maya bulan Ramadan saja, kita puasa bulan Ramadan saja, tak baca Quran benda-benda baik. Syaitanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Surah Al-Mu'minun ayat ke-10. Iaitu walladzina yu'tuna ma ataw. Tuhan suruh apa ya buat belaka. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka tu rasa sanwai, getar lagi. Patut Siti Aisyah tanyalah, ya Rasulullah, ayat ni iaitu orang yang minarak ke ana, iaitu dia buat belaka dah. Patut dia rasa kata hati dia getar lagi, dia takut lagi, dia takut apa ya Rasulullah, orang ni buat minarak mabuk ke ana, buat amalan dengan mabuk ke ana. Makan datang ke ana hak ni. Dah, Nabi kata dak. Nabi kata lah walakinnahum alladzina yasumun, tapi for you tu orang hati getar lagi buat amalan dah. Orang yang puasa wa yusallun, orang hak semaije wa yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi for you saat itu dia tak kata tu hati mu tu kita tak sena doa, kita nak serah kepada Allah SWT. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang jemaat yang disayangi Allah, belum pada kita nak sedah khutbah kita long tengok, kita nakkan tengok dah. Kata orang hadap semaya dengan kita, orang hadap maya tarawih dengan kita, orang hadap puasa kali kita, hadap baca Quran wa halaqah lah sejik ni bagi sekali dengan kita semua tu. Dah tiba-tiba yo royak kepada kita kata tahun ni ku nak molek kali. Tahun ni ku nak jadi orang molek kali. Maka lepas pada bulan Ramadan tu orang tu royak atau ku nak molek kali tu ke bulan Ramadan tu. Mari kata yo pergi supaya dulu. Molek-molek orang hak isap apa yang isap tulah tu. Aku nak molek dah, aku nak lek dah benda-benda yang tak molek diwa hak tulah buka. Lepas pada tu duduk oleh setengah tahun, maka royak tu saya mu duduk duduk maya sekali dengan mu bulan Ramadan itu mati dah weh. Mati dah. Ya tak ada dah. Lepas tu ya royak tu nak kat tu, tapi dia tak klik. Tak jadi orang supaya ngalu je klik semula. Klik kepada setia semula. Hak belum pada ya bulan Ramadan dia rasa nak taubat dah. Tapi la ilaha illallah. Maka di situlah kita kena ingat atau bahaya tadi itu klik pada semula, maka yo tak ada okat dah. Yo tak ada dengan Ramadan masa depan. Yo rasa nak buat baik dah,
Dia rasa nak molek dah tapi dia klik semula. Apabila dia klik semula dah, tak ada dah Ramadan dapat. Kita nak cerita nakal tengok kata. Ya nak tabat biar mana lagi. Kita kena dah InsyaAllah. Juna kalah Ramadan ni, ingat kata Ramadan ni adalah Ramadan akhir. So susah. Kalau satu daripada niat aku nak molek ni, nak wi kena. Niat molek, wa wi molek insya-Allah. Dan begitu juga setengah daripada kaum salaf waya ada kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu. Orang hok nanti anakku yo dak sapa. Nanti hari Ramadan depan tapi tak sapa. Ataupun wa munzirin gadan la yablughu. Tapi walau ya sapa Ramadan duk dia hari mula-mula Ramadan yang mati pula. La ilaha illallah. Jangan duk haiความหวัง กับสิ่งอย่าหวังบ่หน้า Jangan kita nak Ramadan depan. Ramadan ni siapa? Ramadan depan. Syawal ni siapa? Syawal depan. Duk back tu semua tu fangau ya tu. Tapi kita kena cutkin insya-Allah la ilaha illallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa 'ala أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود والنصارى الحاكدين الحاسدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم قوي ضعفهم وانصرهم نصرا عزيزا معزرا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم على من بغى عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ناصر المظلومين يا حي يا قيوم ونقلهم ونقل بهم كما نقبوا بالأطفال والمشايخ والشيوخ والنساء والرجال يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد يا الله. Ampunkanlah dosa kepada Al-Zahra dan begitu juga orang waliman sa'a di binahi dan orang hak patana orang belakang-belakang ni juga patana wa bi khamolek ke situ si waliman abida fihi minal muslimin wal muslimat dan begitu juga orang ibadat ni orang ibadat payah masjid sawanyo masjid khofsa tapi orang nak maya dalam ni payah orang nak mari masjid khofsa orang khopure la ilaha illallah masjid khawanyo orang khopure wairung kau tak ada dalam masjid la ilaha illallah ya Allah orang yang mari semua daripada masjid ni apa kalah dosa itu waliman abida fihi minal muslimin orang ibadat dak kira etikah dak kira baca Quran dan seterusnya daripada orang muslimin dan muslimat semua. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله
سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله